Hai, selamat petang. Selamat malam. So, Mak Rempit dan juga bukan Mak Rempit. So, kita sambung video seterusnya. Ni baru kita cat permukaan atas pula. Semalam kita cat permukaan bawah. Video aku finishing untuk video sebelum ni tu, kita cat sebalik dia. Okay, sebalik ni. Ni hari ni kita cat pula belah atas ni. Lepas tu dah settle nanti, kita bawa lompat pula dia duduk atas loteng tu. Okay, so by the way, jangan lupa MRTC Melaka. Baju kita bawa semua. InsyaAllah jumpa kat sana. Berkenaan kereta ni, insyaAllah by esok atau lusa lah, kita akan hantar kereta ni ke tempat mengecat lah. Okay, kita akan hantar mengecat. Kita akan tukar colour ikut colour engine bay. InsyaAllah semoga tak berubah lah cita rasa aku tu. Colour kuning. So, untuk kereta Satria pula, mungkin ni seminggu dua ni aku tak sibuk dengan, aku akan sibuk dengan motor sebab kita nak ride minggu depan. Kita akan ke Melaka. So, kereta ni mungkin sebulan, 2 bulan baru siap lah kot. Sebulan 2 macam tu lah. Dia dah siap nanti baru kita ke dia balik. Dalam masa CDR ni tak ada, kita akan cuba koteh-koteh kereta ni sikit-sikit. Sebab kereta ni kita nak bawa pergi tukar nama. Kita nak kena bawa tukar nama kereta ni. Okay, sebab kereta ni baru siap sepenuhnya. Okay, bonnet cat dah, apa semua. Aku lupa kereta ni tak ada Westgate. So balik daripada event nanti aku kena siapkan kereta ni untuk bawa pergi tukar nama. Nanti kita kena bawa kereta ni bawa pergi tukar nama. Sebelum tu kita kena buat Westgate dulu. Tu. Downpipe dia tak ada. Westgate aku ni tak ada. Tak ada ni. Aku lupa, aku cabut itu. Tu kalau aku boost, aku rembat, dia akan tembak atas alternator. Dia tak tembak radiator aku. Okay, so nanti kita buat kereta ni pula. Settlekan ni esok lusa. Ni baju shipping. Terima kasih yang order. So, sambung lagi. Let's go. Order pula dah. Tak boleh lapar barang ni. Barang ni kalau lapar mah kau mengamuk. Gana. Mantap. Rakam. Okay, Mat. So, video dia hari ni. Kita nak run. Kita nak run kereta. Kita bagi panas dulu enjin. Lepas tu kita isi minyak. Baru kita boleh launch. Okay. Aku nak buat video launch. Sambung next. Dah on. Macam tu je launch dia. Ni ECU apa ni, Evo 7. Kita buat flash je. So dia tak ada api lah. Dia kalau management standalone, dia ada launch control. Itu dia macam rev cut. Hey, so kita nak bagi pusing-pusing jengka dulu. Bagi minyak hitam panas dulu, baru kita boleh rembat. Kita tak boleh rembat terus. Kita bagi dia panas dulu, barulah kita boleh merembat. Kalau tak nanti tak selamat korot aku. Kenapa? Macam kata tak? Jom. Kena dah babi. Boleh lah tak pakai. Boleh kena tinggal ni. Boleh tak? Lek. Mampus lah. Yang penting Evo bro. Evo dulu baru makan lah. Makan baru. Sambung next. Bagus kan? Baru. Dia letak sekarang bocor. Tadi kita rolling, kalau ikutkan kita rolling launch. Ni kita nak starting berhenti. Aku tak pernah buat benda ni. So ni first time. Sebab aku tak tahu dia 4-wheel macam mana keluar gear 1 dia. Ni RPM 5000 ref. Berkeduk jalan. Berkeduk lah. Kereta. Tak pandai lagi aku keluar. Aku tak pandai.
pandai lagi keluar ni. Nak banyak lagi belajar ni. BITA lah kan. Tak cukup ref. Ni kena tinggi lagi ref. Tak boleh lepas minyak Asal keluar tadi lawa, babi tu. Lepas tu tengah kendur. Pergi Allah. Tahu macam tak cukup tu. Tak boleh. Cukup lah tu. Kita dah belanja ni. So kalau ikut guide kita nak kena abus lagi. Sebabnya kita starting dia kali kedua. Kalau perasan. Baju kau. Berjalan macam aku. Berjalan. Okay, kalau ikutkan first time kita launch tadi, keluar tu cantik lah. Spin kereta pergi. Kali kedua kita spin, kita launch tu, dia macam dah tak cukup power. Aku syak boost tak cukup kot, tapi tak apa. Sebab kereta ni pun boost 1.1 bar je for now. Kita starting berhenti dengan keadaan exhaust tersumbat senyap macam tu. Okay dah tu, beres sangat dah tu. So macam tu lah. Starting berhenti. Starting berhenti macam tu lah. Ibu brake Evo memang power. Okay, so ni tu lah. Dia boleh. Tapi aku kena pandai main throttle ni. Dia tak boleh keluar main kelas. Dia kena keluar yang kereta baru kereta tu ada boost masuk. Aku first time lah tadi. Kau orang tengok tu, betul-betul ni. Dalam video ni first time aku launch kereta ni. Aku tak pernah launch berhenti macam tu. Kita takut transfer pecah. Tapi ni okey dah ni. Oh, sedap. 4-wheel sedap. Sedap. Jumpa lagi. Kita nak balik lagi. Sambung next. Cakap tak dapat tau. Jom. Okay, so now we heading to Jengkel 16. Nak hantar kereta, nak buat. So ni, Evo. Nampak tak? Harap korang nampak lah. Macam ni Nampak? So semalam kita dah rembat lah. Sebelum kita meninggalkan dia lebih lama di bengkel mengecat, saya kena rembat dia. Aku tanya selesa lagi bawa Evo. Memang selesa gila. Serius doh. Wah, tak tipu kan. Dia tak sama langsung macam aku bawa Satria. Satria tu kelas dia kerah. Kereta agresif, ringan. Tu lagi Satria tu dia LSD. Kalau ikutkan memang susah nak bawa LSD. Dia rasa serabut bawa kereta. Kalau yang ni macam kau bawa kereta biasa, kelas lembut. Macam bawa Kelisa. Kelisa kancing. Selesa. Tak ada bunyi kluk-klek. So kereta aku ni gear 5 tau. Bukan gear 6. Nak tukar gear 6 itu tapi tak sempat. Name dah sul lah barang tu.
Okay, kita dah sampai dekat yang ke-16. Highlight aku dah sampai dekat sini. Mi bawa ni. Mantap Hari ni pun kita masuk bengkel Mat. Okay, boost 1.1 bar. Turbo AR60, cam 280, blow off wastegate 44mm, blow off race part. So inilah keadaan keretanya. Bagi aku kalau korang tanya jujur, ni pun dah sedap dah. Selesa bawa. Tak payah nak upgrade lah. Tapi kita lelaki tak pernah puas. Okay. So, sekejap lagi kita sambung lagi cerita kita. Aku banyak lagi nak bercerita dengan si Adli. Oh, awak pandai buat kereta ni? Awak pandai buat kereta? Tak pandai? Buat-buat pandai lah tadi. Inilah tulang skirting depan ni. Barang ni, dia akan duduk dekat sini. Dia akan duduk dekat sini. Dia macam tu. Dia bertapak macam tu. So kalau macam kau kata dadih tu, ejah dia. Yang aku nampak teruk tu lah. Belakang tu sikit. Depan ni dengan dia ada reput. Dia ada reput kat sini. Dia ada bracket ni. Bracket dia ni. Tu tapak bracket dia. Dia kupas lah luar. Dia kupas luar, dia pasang balik dekat panel tu. Oh, lama juga kat dia ni kalau ni. Kau buat dia dulu bagi siap luar. Maksudnya macam mana kau boleh tarik simen, kau ketuk dulu. Dalam keadaan buruk tu kau hantar je kat dia. Oh ni, tapi buka barang boleh tak? Hantar untung kan? Takkan nak hantar tak ada bumper. Macam mana kereta nak jalan? Lepas aku tak macam ni ya? Sebab kalau ikutkan yang teruk sini. Ni kaput dia kalau ikutkan ni. Aku kalau boleh nak tukar besi baru. Suruh dia potong tinggi sikit. Macam ni. Tulang ni dah berkarat ni. Tulang ni. Sini pun kalau ikutkan dia repot putus ni. Sebab Lancer Evo datang daripada kat Jepun. Kalau tak cantik kat sini memang aku rasa dia taduh air lah kat sini. So aku nak buat kalau boleh suruh dia sila terus. Lepas tu ni teruk ke ni? Oh Pecah. Dia dapat tukar keping kan. Pakai ni dia dapat tukar. Tak confirm tahan lama sikit. Lepas tu pergi lah. Tak ada tu je lah. Skirting. Tulang kau angkat tadi lah. Tak ada pintu yang renggang ingat? Itu confirm lah. Dia buka nanti benda tu akan dia rasa. Dia ada pintu ni jatuh sikit. Tu. Itu biasa lah. Buka nanti lagi balik. Lepas tu bila nak buat tapak pagar pakai besi kat aku je lah. Aku macam ni je. Macam tu je. Ikat kat atas. Macam meja orang pasal malam. Kau nak tinggi mana? Pakai pinggang? Boleh lah. Pakai pinggang ke pakai pusat? Pusat aku dengan pusat kau lain. Pakai mana? Pakai Ni lah, pakai kereta ni lah. Boleh. Pakai pusat aku lah. Dia dapat lipat yang tu okey dah. Kau nak apa dua? pusat dia kau babi. Sedap dengan kau. Tinggi mana ni? Lepas tu dua panjang je boleh? Dua panjang. Panjang mana? Maknanya 2 meter. satu stand tu Ni semeter? Boleh letak 2 pintu. Ni semeter? Meter kan? Ni 2 meter. Semeter lah. Ni 2 meter. 2 meter. Macam pintu pula nak buat stand macam mana? Pintu kau nak ikat skru ke kau nak sangkut? Pintu baring boleh. Tapi lambat lah. Oh. Mana ini sejak belakang ni. Kalau gantung-gantung ni sebabnya aku panel atas hitam. Evo panel atas ni hitam. Dia tak libat dengan kali bawah. Oh, Evo hitam dia hitam sini. Hitam mat ke gila macam ni? Hitam ni lah. Macam ni lah? Hitam ni. Lepas tu yang ni kau cuci, nanti aku akan buat syarakot. Ni. Kalau nak buat macam V tu boleh juga. Mana pintu duduk macam ni? Mana boleh letak dua? Kau nak letak dua ke? Kau nak letak satu je? Kalau boleh buat dua, mana stand tu, stand nak dua je tapi boleh letak 4 pintu. Mana sengit tu lah. Oh. Mana dua stand lah. Tak boleh, kau kena hantar gambar sampel. Ada lah. Cari je lah kat Google. Boleh lah aku menggunakan nanti. Dia stand tu V macam ni. Macam ni kan.
Mana pintu tu macam ni. Yelah, Kalau dia Besar mana kau nak simpan? Itu masalah dia. Kau kena buat benda menegak baru senang kau nak simpan bengkel kau tak tu. okey lah kan. Ha. Cuma kalau dia duduk tinggi sikit pintu tu, aku boleh lah cat terus belakang tu. Mana kena buat ubah. Kena buat bercangkuk. Untuk dia stable lah bercangkuk tu. Biasanya aku tengok. Kau nak tahu tak yang paling efektif macam mana? Kau tebuk wall plug kat dinding kau. Okay. Kau buat angle answer pintu 1, 2. Itu yang paling saving space. Kau tak akan tempat. Betul. Pintu kau pun duduk kat situ je. Kat dinding. Dekat dinding tu kau kena welding benda gitu. Supaya pegang answer. Okay pula. Ha. Dia tu tak boleh bawa pergi mana-mana lah. Ini dia buat kerja tak apalah. Dia masalah dia masa dia nak mengecat depan dan belakang. Bila dia hanging dekat dinding, dia boleh buat dua arah. Kalau dapat cat sekali satu, senang lah. Esok kena kita balik lagi. Renyah lah. Benda lagi kereta ni. Betul kan tina tong besar panel dalam tu ada kat belakang. Dia tercabut tu. Barang-barang ambil lagi. Barang-barang harga lah. Tak ada. Tak ada. Tak ada yang berharga pada kereta ni. Oh, Belum lagi. Macam ni. Kau punya meter tu satu ya. Ujung aku dapat capai. Jatuh. Biasa. Kena jatuh rosak. Tak apa. Ni. Benda lah sangat tu. Ini clear balik je lah sebab dia ori kan. Ori lah. Ni fiber ni. Ibu tak bocor. Gosok rata batik colour je. Aku bocor. Takut ni. Dia orang tak buka ni tau. Nampak cat dalam tu. Oh, ni je. Siapa lah? Meja. Silver kan? Mana silver? Ni guna Evo kan? Tu guna Evo. Aku tak minat. Colour dia nampak orange. Bila maghrib senja, dia akan nampak orange. Ni kristal. Ni kristal. Dia dalam ada kristal. Efek tu jadi dia orange. Dia orange. Kau sorry. Kristal. Original dia? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, dia orange. Tu baju dia, bodoh. Kau kena kan Nazmi, bangang. Lagi macam benda-benda kecil-kecil kan. Macam wiper apa shaft ni. Kau nak suruh aku cat, kau boleh tahu lah aku. Benda-benda hitam ni. Benda-benda simple-simple yang warna hitam mati tu boleh bagi aku. Aku boleh pakai sarakut. Nanti aku buka ambil lah. Kenapa? Kalau nak buat hitam lah. Nanti aku buka ambil. Oh, dia Boleh. Dia kilat lah. Di kawasan pintu dia hitam. Patut aku nampak pelik kereta ni. Punya sikit tak ada lagi. Ya. Dia ada nampak tak semat dulu sebelum cat. Dia semat nanti bila dah cat nanti. Relax je. Aku tengok kereta siapa dah. Ada kat lalu kat kereta tu. Warna hitam? Oh. Kalau apa. Kau ni sekarang. Hitam, silver. Lepas tu dekat fender ada sampai yang crack. Kau tengok ah. Mana kalau kau kata, ni kena welding ni. Kau beritahu aku. Dia alloy. Bukan besi. Fender alloy. Dengan bonet. Dia datang memang alloy. Aku ada nampak sampai yang crack. Dekat ni. Tulang-tulang ni. Ni crack ni kalau kau simen dia pecah balik. Oh, keren. Tak apa. Mesti dia tahu. Tak boleh. Dia punya grip pada alloy tak lawa. Nanti aku akan bagi tahu aku akan bawa pergi welding balik. Bawa. Cabut je kau. Kau cabut, kau beritahu aku. Maknanya kalau kau jumpa lagi part alloy lah. Hello? Apa lagi? Color yang clear aku tak decide lagi. Tapi aku bayang Malu. Kuning ni. Kuning ni. Dia cerai tak? Tengok, kuning lawa mi. Dia mata tu kan cat tahulah awak mata rabun. Kau tak tengok lagi tak? Full silver tak? Satu lagi. Rim. Tolonglah. Jagalah elok. Rim cabut. Color ori. Rim ada special ni? Tak ada. Color ori. Ya. Tolong. Kalau kau nak plastik biru tu kat bengkel aku ada. Plastik biru buka tutup kereta tu. Tak ada special ni. Tak ada. Ni bawa biasa lah. Bawa apa ni? Ini Yang nak special dia kat bawah dekat door trim ni. Satu. Buka ni Rim. Primer Tutup. Tak boleh tutup belakang dia masuk ke? Memang masih masuk lah. Kalau tak nak masuk senang. Brembo tak apa kena. Brembo tu tak apa biar. Aku balik lah ni. Tak apa color buruk gitu. Kalau tak nak masuk, dia kena ada sedut bawah. Sedut. Blower ke bawah. Ya. Jarang ada orang balik bawah. Betul. Sebab angin pergi bawah. Tak ada MD ni. Kau buka satu-satu nanti. Cuma pintu lah. Kenapa? Nak buka ke tak lah? Buka lah. Buka. Jumpa lagi semua, insyaAllah, jom. Okay, so kita dah sampai dekat Adli. Kita nak hantar cat kereta. Antara barang yang kita beli,
Ni tengok korang kena tengok video ni betul-betul. Nak mengecat. Tapi bukan aku mengecat, Adli lah mengecat. Kalau kau cakap aku, kenapa tak cat sendiri? Kalau aku buat 5 bulan tak siap lagi tau. Baik aku tinggal je kat Adli. Adli yang buat kan. Okay, aku pernah ada pengalaman 2-3 biji kereta dah cat. Cukup lah tu. Perik cat kereta. Orang cat kereta, dia akan rasa serabut cat motor. Orang cat motor nak suruh cat kereta, nak buka barang tu serabut. Dia orang pro buka barang, kita orang tak pro. So antara barang yang aku beli untuk cat kereta ni, 2 benda je aku tak beli lagi. Color dengan clear. 2 tu je aku tak beli lagi. Sebab tak ada decide. Tak decide lagi color apa. Tapi confirm kuning lah. Dengan clear. Diam ni, pukul dah. So antara barang yang kita beli, barang yang Adli order lah, sampel lah. Tape besar, 2 keping tebal. Okay, ni tape, masking tape untuk tutup kereta. Ni masking tape kecil, 4 keping, masking tape kecil. Kemudian kertas pasir. Kertas pasir ni dia datang saiz 150 5 keping, 800 320 5 keping, 2000 2 keping untuk finishing. 2000 dia 150 320 800 1000 2000. Antara kertas pasir yang pakai untuk buat sebiji kereta. Ini tak kata cukup. Mungkin bertambah sikit-sikit lagi. Tak adalah tambah sampai sekali ganda lagi tak. Okay, next is HSP, High Solid Primer. Okay, kalau jenama Superstar ni dia datang 2. Satu QDP, satu HSP. QDP ni quick dry. Quick dry punya primer, tapi dia kurang isi. Still boleh pakai. Untuk HSP ni dia lambat kering tapi dia ada isi. Okay, ni tengok Superstar HSP. Okay, kita pakai 2 je untuk primer kereta aku. Epoxy primer grey untuk buat base. Sebabnya kebiasaannya kalau Adli akan gosok sampai keluar besi, dia kena sembuh epoxy primer dulu untuk protect aku punya besi daripada mudah berkarat. Atas daripada dia baru kita pakai HSP. Okay, ada satu lagi nama dia transparent sealer. Transparent sealer ni biasa digunakan untuk kerja selepas primer lah. Kutik-kutik lubang-lubang kecil, lubang-lubang simen halus-halus, dia orang akan menggunakan transparent sealer. Transparent sealer ni dia macam clear. Dia meratakan lubang yang kecil-kecil pinhole tu, dia akan tutup dan flat kan. Ni fungsi transparent sealer. Tapi dia bukan clear dia macam clear. Tu nama dia transparent sealer. Benda ni juga sebenarnya dapat membantu mengurangkan kita punya telur katak. Telur katak ni bubble-bubble kecil yang timbul dekat atas bumbung kereta kita. Sekejap lagi aku tunjuk kat kereta aku ada banyak. Okay, sebab dia tak nak terdedah kita punya besi direct through wap. Tak nak direct through under kita punya epoxy primer tu, tenang kita punya besi. Okay, dia akan naik telur katak, punca-punca resin dia. Next is Simen Extra Gold Multi. Ni kita bagi simen besi. Simen besi ada request, ada 2 jenis. Satu jenama Upol, satu lagi Robelo. Robelo SN96. Ini untuk buat base. Okay, bila kita pakai simen ni base, dia tak mudah kereta kita nampak berkedut dan berkedut lah maksudnya. Sebab biasanya kereta lepas cat ni, after a few years dia akan nampak body tu menggelembung balik. So antara yang paling base yang paling baik dan paling bagus, susah nak turun ni dia base. Atas dia baru kita pakai simen Nissan, ataupun kita pakai simen ni lah Yako. Dia ada banyak jenama, material besar macam ni. Ini untuk buat apa simen. Okay, next is tag cloth pakai 2. Tag cloth pakai 2. Lepas tu sanding orbital size 150 bulat besar, lebih kurang 6 inci. Pakai dalam berapa keping lah? 10 lah. 10 keping lebih kurang. Lepas tu ada apa lagi? HSP pakai 2 set. HSP. Lepas tu liner besar. Kemudian Adli request slow thinner ST001. Okay, ini slow thinner yang level 1. Dia ada slow thinner yang level 2. Ini slow thinner level 2 ST002. Ini biasa ST002 ni pakai dekat clear. ST001 pakai kat mana? ST001. Bukan super, sebelum dia. Untuk kurangkan kulit limau pada kerja pengecatan kita kena pakai slow thinner. Okay, yang paling slow kita pakai kat clear. Yang tak berapa nak slow kita akan pakai dekat warna. Ni ST001. Satu tak slow sangat, 2 dia slow sangat. Okay, itu antara barang-barang dia lah. So yang lain tak ada dah, hardener dia je lah. Okay, every primer yang datang ni dia akan datang sekali dengan primer. So kita jumpa lagi. Nanti kita datang tengok sikit-sikit. Ada masa free aku datang tengok. Sebabnya minggu depan kita nak ke Reset Rainbow Melaka. So seminggu tu mungkin aku tak tengok lah kata. Biar Adli buat kerja. Okay, jangan tanya kenapa tak cat sendiri. Sebab aku dah pernah cat kereta 3 bulan tak siap. Jumpa lagi. See you next flight. Ni telur katak yang wujud. Nampak tu? Bintik-bintik ni kita bagi telur katak. Dia berlaku biasanya dekat tempat atas simen. Dia kebiasaannya berlaku dekat atas simen. Fiber lagi mudah nampak telur katak bang. Bumper aku fiber lagi banyak telur katak nampak. Ni memang masalah fiber.
Nak beli bumper baru bang, bumper depan second hand 5,000. Bumper belakang second hand 4,000. Dekat situ 9,000. 9,000 dah boleh masuk stroker 2.2. Buh dah boleh 2 bar. Jangan, biar dulu. Okey? So ni keadaan kereta aku sebelum kita mengecat. Tak pakai kuning ni warna kuning engine bay. Sebab kuning engine bay tu dia cerai lagi. Yang ni dia gelap, dia nampak macam orange lah. Sambung next. So ni bengkel baru Adeli. Keadaan bengkel dia, tempat mengecat dia. Inilah surrounding. Masalah TV dia dah ada. Kena cari cara nak buat hanging kat sini. Kalau kau kata nak wedding besi ke, cari kereta half cut kan, kita potong dia punya tulang hanger. Kau boleh buat kiri kanan lah. Itu untuk mengecat je lah. Benda tu pun akan duduk dalam ni je. Cok. So hari Rabu ni kita nak pergi berniaga macam biasa. Sebelum kita pergi berniaga, mesti kita kena beli makanan, minuman dan barang-barang berniaga lah. Sebab kita orang sana 3-4 hari kan. So jom kita bershopping. Let's go. Kita nak cari kursi. Ingat ya. Kau tahu tisu gantung ni? Bodoh kau ni. Betul lah tisu gantung ni. Kau bodoh kau tak tahu. Bodoh mami dulu. Kau tak kenal ni tisu gantung ni. Bodoh kan ni. Tisu lah ni. Dia segak benda basah. Dah siap shopping. Air, makanan, minuman, jajan, kerusi. Kerusi pun kita beli. Kali ni kita tak pinjam, tak sewa lah. Makan makanan pula. Let's go. Ini aku kat Sungai Retam. Aku tak tahu aku buat apa ni. Aku bawa motor belakang. Bodoh lah, ramai orang pun babi Pak Ain. Dia kata dia berdua Oh, dia terak kat sini. Oh yo, aku dah tak pernah main motor keras. Bodoh lah Pak Ain ni. Bodoh.
Ha? Aduh. Dia main pasir dengan main ni lain kan tu. Lembek kawan pun. Bunga depan tak ada. Sudah. Okey, dia mana ada tekok oh. Okay man, so now we at Sungai Retang. Ada some fun run. Petang-petang Ahad, petang-petang Minggu ni. So, yeah. Lepas habis. Dapat ke ai, udah ai. 3 orang? Ini 7-8 orang ni bang. Aku kena terlipat kan benau ni. Tak ramai lagi, kita 3 orang je. Ya, penuh. Dekat 10 biji motor kat sini. Kitanya first time. Bodoh lah Pak Ain ni. So, kita sambung lagi sekejap lagi. Lenguh lah tangan. Sabar sekejap Pak Ain, sabar. Sabar Sat. Buka tu. Hah? Alright, so track Sungai Retang. We try dengan Pak Ain. So let's go. Bang, setengah atas bang. Setengah atas. Rapatlah kamera.
Baik sayang eh. Tolong pegang ya.
Dah, terima kasih. Mana? Jangan tadi okey tu. Ayo aku buang motor kan. Kawan mabuk. Kalau kawan mabuk tak kena macam tu, tak jadi. Orang mabuk pun jadi. Kawan kalau pulas macam dia, hari terbalik. Dah kawan nak rekod video. Nanti kawan cakap kawan mabuk. Orang tak tahu. Dah. Sikit-sikit. Kau tengok orang bawa motor aku macam mana. Ini bawa motor yang sebenar. Aku bawa tadi baik-baik sayang ni. Ni jantung dua. Habis aku ni jantung kedua. Mana motor aku ni? Motor aku orang bawa. Mana dia? Jatuh hak, dia tergelincir kat ujung. Bunga aku, tayar aku depan motor. Dia sliding angkut kat ujung sana. Kat depan tu dia corner kat situ dia lembut sikit. Ada. Adik ni pun power kan, Mat? Ni YZ biru tapi bukan YZ aku. YZ aku nombor 2, ada nombor 14 kan. Tengok dia bawa macam mana. Ni bukan ni. Nombor 2. Satu. Ini bang, betul pun tahu. Aku bawa tak macam tu, lembut. Baik-baik sayang. Bukan tak. Aku tak pernah lagi buat restart macam tu, nak buat. Takkan aku takut motor terbalik. Bunyi rakat tau. Sedap. Kalau aku bawa tak macam tu, lembut. Nampak sini. Kadang-kadang. So dah dekat Magelang, dekat Maghrib, ngam. Motor kawan okey eh? Okey. Okey. Padu. Nanti orang tanya siapa bawa tadi, awak cakap Aki bawa eh? Okey Mat, dia kata motor aku okey. Cuma kali ni tayar pancit. Tiup ke tak cukup angin tadi ke, macam tu lah. So settle. Orang pun dah nak balik lah. Kita pun berkemas lah balik. Ni dekat Sungai Retam, dekat je dengan tempat aku. Dalam masa sejam sampai sini. Kemas. Lepas ni ada aktiviti baru abang ni. Okey, kena tukar tayar depan. Tayar depan bunga patah. Sambung next. Let's go. So kita dah balik lah. Dah gelap lah. Ni dekat Sungai Retam. Dia dekat atas Padang Piul. Ada trek tersembunyi rupanya. Nak keluar balik pun makan waste. Sungai Retam. Dia jalan menghala ke Taman Negara. Sungai Retam depan Padang Piul. Bebel, sedap. Berpeluh badai. Lembek lengan kawan. Bala mahu je. Andai kan angkat J tak? Lengan tak kuat. Genggaman grip ni nak kena kuat. Okay. Sedap. Kena tukar tayar depan. Tukar tiup belakang, tukar tayar depan. Mantap sangat. Lepas ni aku nak bawa owner motor lama. Bagi dia lepas gian. Tapi dia tak ada kasut so kita pakai selipar lah. Jom balik. Let's go. 125 tak laju. Papa tak ada RZ. Uncle Aki ada RZ 3. Ini tak laju. Tak laju dah. 12 RZ lagi laju. Siaput. Apa tak best? Orang nak pergi Melaka ni RZ dah. Ayah kau mana ada RZ? Papa ada RZ? Tak, Papa ada RZ ke tak ada? Papa tak ada RZ. Uncle Aki ada RZ lah. Ada apa? Ada apa lagi? Uncle Aki ada 2 RZ. 3 tu. Ni 3. Yang ni ketiga Uncle Aki. Ni RZ ke ni?
Ha. Papa ada rezek? Kenapa? Papa tak ada rezek. Papa tak ada rezek tu mah. Okay, Mat. So, video dia, penamat dia kat sini. Kita dah sorting barang buat naik lori. So, kau tengok video ni keluar, maksudnya aku dah sampai kat Melaka. Okay, macam biasa memang kita orang awal. Kita orang hari Rabu dah di Melaka lah. Ni hari Selasa. Pukul 2 pagi Rabu je lagi kita gerak. Ni barang-barang kita bawa naik. Motor pun dah siap standby dah. So, kali ni kita tukar tuti. Kita tak pakai tuti 747 Kita pakai tuti Motorex. Kita try tuti baru. Tuti ni waktu main motocross dulu aku rajin pakai. Tuti ni bau dia sesuatu. Motorex. Dia murah sikit. Dia ada Tomsa. Dia jadi murah lah sikit. Okay. So, ya. Setup tak ada apa-apa. Tukar. Jalan terus je. Wah. Papa tak ada rezek. Papa tak ada rezek. Papa tak ada rezek. Papa ada apa? Papa ada motor apa beritahu? 125. Eleh 125. Mana gali? Tak ada. 125 Papa ada. Tak boleh lah. Tak bagi kan tak boleh lepak lama mi. Kau tak faham. Papa ada pandai gali ke dapat Ada rezek je. Ada rezek V8. Ya, angka kaki ada 3 rezek. Wah. Pak Noah. tu kan kita tanya dulu. Oh, mana? Itu apa? Tengok mana motor. Sekejap, dia tengah cari bukti ni. Dia nak tunjuk dia naik motor. Sekejap. Cepatlah Noah nak tengok motor ni. Mana? Apa gelak? Itu mana? Kerja banyak. Itu ada rezek orang tu. Ada rezek Angka Long punya. Ha? Mana Noah? Tak ada gambar bukti. Kaloh ni. Tak puas hati kaloh. Mana? Ha? Gambar mana? Mana gambar apa? Ajahlah gambar atas rezek apa? Cari atas sikit. Ajah gambar rezek cepat sikit. Orang nak tunjuk kat kaki ni. Orang nak flag rezek kat kaki ni. Dia aduh. Cepat Noah. Nak tengok gambar atas rezek. Atas lagi. Atas lagi. Jauh lagi ni. Ni kecil sikit. Lepas. Ni cari. Cepat cari. Mana lagi ada rezek? Orang tengah cari gambar Noah atas rezek Papa. Arwah dah rezek Papa tu. Tak ada dah. Dia sedang mencari bukti. Cepatlah tolonglah cari. Aduh, banyak orang gambar WB dia kata. Ya. Kejap. Sabar Noah, sabar. Aduh, nak tunjuk gambar bukti kat kaki. Tak boleh kalah ni. Paling-paling nak gambar atas rezek. Ni lama tak naik rezek. Bawa Papa dah ada rezek. Tu. Bagilah model satu. Bagilah model satu Noah tengok. Mana gambar? Oh, tak nak tunjuk gambar dia tidur. Tadi gambar tidur. Gambar tidur. Apa ni? Aduh. Pak nak Noah. Orang gambar tidur. Tu. Oh, ada lah. Ada rezek Noah. Noah. Mana? Tu bukan rezek Aki. Tu rezek Cik Long. Tu. Oh, mana? Ada lah. Ada bukti lah. Ada rezek. Rezek tidur. Jauh lagi tu bodoh. Tu ada member baru ni. Jauh lagi semua. Tengok. Ni sebelum tidur lah. Noah. Itu sebelum tidur lah. Lepas tidur. Ya, Noah. Apa benda ni Noah? Hey. Oh, dia tak nak tunjuk video dia tidur. Belanja. Oh, dah nak bagi. Dia tak nak tunjuk video dia tidur. Kau jaga nama Motor apa dulu? Ni motor Papa dulu lah. Ada lah. Bukan. Aduh, nak kena cari jauh lagi ni. Oh, tu gambar atas rezek lah. Okey. Luluh Anwar. Dulu ada lah. Ha? Apa? Tak, dulu ada lah. Anwar? Apa tu? Dulu ada lah, sekarang tak ada lah. Kaki nak pergi Melaka orang ni tau. Noah tak ada. Duduk je lah rumah. Mana? Itu Papa kau mabuk. Ayolah, tunjuk Papa kau mancing. Mabuk kuat tu.
Orang nak gini RZ ni. Ramai tu 10 biji RZ. Okay, sama next. Let's go. Dulu. Wah, cakap kat papa beli balik RZ kata. Suruh papa beli RZ. Naik V8 tu lah. Orang main V8 ni Gen Z je tau. Tak puas hati. Aku start RZ ni. Aku rem. Dia berdiri. Dia pukul papa dia. Nak suruh RZ tu. Kaki ada RZ. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.